Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni, semalam last day aku praktikal. Jadi hari ni aku nak share sikit dengan korang semua hadiah-hadiah dan juga beberapa wish card yang aku dapat. Let's go, unboxing. Okay guys, so let's unboxing barang yang kita dapat. Kita nak start barang kecil ke barang besar? Oh by the way, PA aku hari ni adalah Nadira. Tengok kat sini gambar buruk je. Aku akan letak gambar buruk, confirm. So yeah, barang kecil ke barang besar? Kecil. Okay, kecil. So kita ambil barang yang ni dulu lah. Okay, so ni barang daripada pihak sekolah. So ni barang dia. Okay, so jom kita tengok pihak sekolah bagi apa. First, kita dapat sijil. Okay, second kita dapat wish. Nampak tak guys? Cuba teka apa tu? Kita dapat tower. Kita dapat first tower guys. So kita bolehlah bawa first tower ni pergi training ataupun pergi game. Gitu SMK Senai di hati. Okay, next. Ada lagi guys, tak habis lagi, tak lagi. Wow, kita dapat apa ni? Cuba korang teka apa ni. Kalau korang tahu, korang komen dekat komen, okay? Apa benda ni? So ni dia tulis jasamu dikenang guru praktikal UTM daripada pentadbir SMK Senai. So thank you cikgu-cikgu pentadbir, semoga ni murahkan rezeki. Oh my god guys, cuba teka last one ni apa. 3, 2, 1 sekali. Oh my god. 3, 2, 1 tada. So yeah, tumbler guys. Salah, kamera kat sini. So kat sini ada colour tak? Tak ada. So, marilah kita unboxing tumbler ni. Kita teka warna apa. Kau rasa warna apa ni? Hitam. Aku pun rasa hitam sebab aku suka warna hitam. Okay, 1, 2, 3, tada! Oh, warna biru. Wow my god guys. Ada nama aku doh. Fatini. Bersalam ni kalau aku hilang juga. Aku tak tahu lah nak cakap. Kalau ada orang curi pun tak tahulah. Sebab dulu aku ada satu tumbler ni mahal lah. First time nak duit sendiri. Hilang. Sebab time tu nama kecil. Ni besar-besar bas. Kalau hilang juga tak tahulah. So itu sahaja daripada pihak sekolah. Thank you so much warga SMSA untuk hadiah ni. Okay, so next kita move hadiah yang seterusnya. Okay, thank you Nat. Oh my god, cuba teka ni daripada siapa? Set stapler ni daripada siapa? Daripada Unit Koko. Okay, so ditulis kat sini semoga berjaya Cikgu Fatini, Unit Koko. Thank you so much. Ini the real one. Aku memang tak sabar gila nak tengok ni sebab dia stapler memang tak bagi tengok guys. Tengok ni, dia stapler memang kemas punya. So jom kita tengok sama-sama. 1, 2, 3. Okay, first pen merah. Terima kasih cikgu, jasamu dikenang. Okay, so jimat dah. Memang akan berbulan-bulan, mungkin setahun aku akan gunakan pen-pen yang aku dapat ni. Oh my god, cuba teka doh. Cuba teka no, apa dia? Baju. 1, 2, 3, tada! Wow, baju guys. Wow. Okay, jom kita buka baju ni, okay? Okay, 1, 2. Korang tengok dulu tau. 1, 2, 3, tada! Wow, weh, ni baju yang diorang ni custom untuk adalah. So ni tulis size. Wow, size S. Diorang memang sangat mengetahui size aku guys. Thank you so much Unit Koko. I love you. Okay, so thank you Unit Koko untuk hadiah jersey dengan pen. So let's move to our hadiah which is ni Nat main ambil je tau. Aku ambil 1, 2, 3. Tada! Oh, daripada pengetua bagi tuala dia siap ada custom nama ya. So aku takkan pakai. Guys. Aku akan letak je dalam kotak ni. Kemungkinan lagi setahun 2 tahun aku akan frame towel ni. Oh my god. Wow. Okay guys, so thank you so much Tuan Pengetua. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okay, let's move to our hadiah. 1, 2, 3. Tada!
Tak tahu dia nak speak ke apa. So cuba korang teka hadiah ni daripada siapa. Teka dulu. Okay, dah dapat teka? Dah teka, komen kat bawah. Jangan lupa komen, okay? Nampak ni? Dia sama juga. Dia stapler ni of course lah daripada cikgu pembimbing aku sendiri, iaitu cikgu Amy. Dan juga the one and only my sister, cikgu Haslika. Diorang dua tu memang rapat gila. Aku dah anggap diorang tu macam dua-dua tu cikgu pembimbing aku lah. Bonus untuk aku dapat dua cikgu pembimbing sebab aku baru je Kak Ika, gapo dia nak tahu gapo, nak gapo. Dia situ. Cikgu Amy lagilah saya macam saya datang je dia dah nampak yang kata, "Gapo dia Fatini? Gapo dia nak gapo?" Pantang saya datang, memang dia orang volunteer untuk tolong and everything lah. Macam tu. So let's go, kita unboxing hadiah apakah ini. Saya sangat nervous guys. Macam nak buka ni tapi nanti koyak. Okay, so jom kita buka. Kita kena buka dengan berhati-hati sebab ni first time aku dapat hadiah yang mahal daripada orang lain. Okay, so tak tahu nak cakap macam mana. So jom kita buka slow-slow. Janji aku tak tengok dulu tau. Kamera ni macam jauh tapi tak apalah. Okay. Dah terbuka separuh ni. Okay, sikit lagi guys. Kita berjuang. Okay. Satu lagi stapler. 1, 2, 3. Siapa nak tengok dulu? Aku ke? Korang ke? Atau Nat yang nak tengok dulu? Diorang tengok dulu Payahlah korang tengok dulu. Aku lah kena tengok dulu. Yes, I do. Okay, kita sama-sama. 1, 2, 3. Okay, mesti korang nak tengok kan? Aku tunjuk kat korang pula. 1, 2, 3. Tada! Wow, dapat bag. I'm speechless. Comel gila doh bapak dia. Ini ada harga tak? Kita tengok dulu ada harga tak? Okay, tak ada. Wish. Korang tengok ni, ori guys. Ori guys. Ada kicin. Ada kicin. Ni memang cikgu ni custom ke apa ni? Just do it. Okay, jom kita tengok kat dalam mana tu ada selit duit. Okay, let's go, kita buka. Oh my God. Bawa beg baru guys. So betul ni beg baru. Thank you Cikgu Amy dengan Kak Ika. Thank you Kak for bagi hadiahnya spend mahal-mahal. Thank you so much. Dan jangan lupa bagi Okay, next. Kita move. Okay, next. So kita move dekat barang yang berharga, iaitu daripada student-student saya. Okay, so actually ni ada beberapa barang daripada hadiah hari guru hari tu, tapi saya tak unbox sebab nak tunjuk dengan korang. Lama saya peram hadiah-hadiah ni. So ni the first one. Hadiah daripada satu UTM ke satu UM. So jom kita buka. So wow, dia bagi apa ni? Dia bagi pen, marker dengan buku. Thank you so much. So sangat jimat jadi cikgu ni dah tak payah beli dah. Okay, next. Thank you tau. Semoga berrezeki, belajar rajin, jangan tak sekolah. 4 semalam. Ni daripada aku memang ingat ke buku dia sampai hari ni. So jom kita buka. 1, 2, 3. Tada! Wow. Coklat kena. Coklat tu. Wow. Berries kau. Berries. Tengok ni. Berries kau. Thank you so much dapat ni. Saya tak minta tau, tapi terima kasih lah bagi. Saya minta doa je daripada korang. Okay, so next. Okay, ni pun hadiah hari guru. Dia, okay tengok ni. Ni sangat-sangat effort bagi saya. Nampak je simple tapi sangat-sangat berharga untuk saya. Nampak tak? Kepada Cikgu Fatini. So jom kita unbox. No. Satu je. Okay, so dia bagi pen satu. Memang jimat. Setahun aku pakai pen tak habis-habis dah buat dia.
Okay, next button. Button ni aku nervous sikit. Oh, button ni cikgu yang bagi daripada PRS. Okay, ni hadiah yang dibagi sebetul-betulnya. Tada! So apa ni? Oh, dia ada tulis. Kepada Cikgu Fatini dari Yashini. Thank you Yashini for the gift. Salah. Thank you Yashini for the gift. Nampak tak? Awak tak fokus pula. Okay, jom kita unboxing The moment of truth. Bismillahirrahmanirrahim. Kau rasa apa? Aku rasa mak, guys. Okay, macam mana ni? Aku kalau boleh tak nak koyak, memang nak simpan semua ni. Aku memang nak simpan. Okay, betul guys. So, kita dapat... Oi, lawannya. Wih, lawa doh daripada... Wih, lawa doh. Tengok tu, mak. Aku baru je buang mak aku. Mak favourite aku warna hitam. Tanya Nat kalau tak percaya. Nanti boleh komen kat sini. So, kat belakang ni ada pilihan baru nak ni. Nak apa? Nak buat teka-teka. So, thank you Yashini for the mark. Awak dah ganti mark yang saya buang hari tu. So, next. Kita ada, of course, kalau tengok daripada fizikal ni adalah buku. Mari kita buka. Ni daripada siapa? Dia tak tulis daripada siapa. Oh, by the way ni sebahagian je yang aku tak buka. Yang lain ada bagi bunga hidup tak main-main Aku dah ni lah, ada bunga tu kat ujung tu. Malas pula nak ambil. So, okay kan betul. Ini daripada bentuk fizikal dia adalah buku. Tada! Wow, cute gila. Thank you guys. So, naik SEM depan, saya dah tak payah beli buku sebab awak dah bagi saya pen, buku. Okay, next. Semalam saya ada kelas. So, masa saya nak keluar tu, ada seorang tu dia dah buat surprise. Umur dia form 4 berapa tahun? 16. Wah, umur dia baru 16 tahun, dia nak buat surprise kat saya. Cikgu dah. Nanti saya selitkan video. Terima kasih cikgu, semoga maju jaya. Lepas tu semoga cikgu dapat capai apa yang impian cikgu nak. Lepas tu saya harap saya dapat jumpa cikgu kat mana-mana. Bye. Bye. Selamat maju jaya Cikgu Fatini dari Nadia. Thank you so much Nadia. Walaupun korang nampak ni biskut, tapi saya nampak ni sangat berharga. Okay, so thank you so much. Saya sayang pula nak makan. Saya simpan dia walaupun dia dah nak expired beli ni. Saya akan simpan sampai umur saya 67 mungkin. Okay, thank you so much. So let's move to the... Okay, saya bawa balik kelas daripada form 4 tadi. Atas meja saya dapat ni surat dan juga Oreo. Oh my god! Wow! Cikgu Fatini. Saya tak tahu siapa. Wallahi saya tak tahu siapa yang bagi. So jom kita buka surat ni. Dari Chris Padu. Saya tunjuk sikit je lah kat korang. Baik. Nampak tak? Dari Chris Padu. Okay, thank you so much Chris. Walaupun mungkin korang akan cakap biskut je. No. Korang salah. Sebenarnya benda-benda yang macam ni adalah sangat-sangat berharga untuk saya. Lagi-lagi surat ni. Surat ni sangat-sangat berharga. Siapa yang kelas saya, diorang tahulah saya akan minta apa lepas setiap kali pengajaran saya. So, thank you so much guys. Okay, so ni pun dapat hadiah juga. Semua guru-guru dapat masa hari guru hari tu. Nampak tak? Selamat Hari Guru. Nama saya Fatini. Iklan daripada Kebirus. Thank you tim Kebirus. By the way, tim Kebirus ni semua muda-muda kau. Okay. Okay guys. So next semua ni baru sikit tau. Ada lagi satu plastik. Saya malas nak bawa keluar sebab dia macam ni. Ada surat-surat kecil-kecil macam ni. So ni yang besar-besar je saya pegang. Thank you so much sebab bagi saya surat. Saya sangat hargai korang rasa. Okay, so jom kita tengok surat-surat yang effort sangat daripada diorang. Kat sini nampak tak? Lepas tu ni, walaupun lipatan macam ni, tapi isi dia dalam ni sangat berharga. Lagi ni pun sama. Okay, nampak tak ni? Ini dia siap, ni tau. Dia apa? Kreatif. Dia buat sendiri surat ni. Ini di kertas biasa je ni. Tapi dia buat sendiri.
So jom koyakkan. Nampak tak itu guys? Koyakkan. Okay, cikgu koyakkan sekarang. Terkoyak ni lah pula. Okay, ni lah surat dia. Kecil. Okay, nanti cikgu baca sebab cikgu tak naklah share apa yang kamu tulis dalam ni. So ni nampak, ni effort juga. Cikgu Fatini comel. Diorang ni memang bagi saya mostly warna biru sebab diorang tahu saya suka warna biru. Saya koyak minta maaf So jom kita koyak. Oh ni saya rasa dia kawan ni sebab bentuk surat ni lebih kurang sama. Uish. Dalam ni guys. Thank you cikgu bagi cikgu surat. Okay, yang ni kita tengok sama-sama. Okay, 1, 2, 3. Tada. Bapa effort guys. Thank you so much. Ni semua sangat-sangat mahal untuk saya. Ni pun sama kepada cikgu Fatini Kad ucapan untuk cikgu Fatini. Okay, dalam ni thank you lah cikgu baca. Okay, ni pun sama. Nampak tak? Cikgu Fatini. Thank you guys. Dari Yashini lagi. Aku agak dah meriah no ni mesti Yashini. Okay, so ni dia datang kat saya dengan box ni tak silap. Dia bagi sekali ni. Thank you. Bye-bye sikit. So ni dia cuba tarik attention saya dengan lukisan dia. Cikgu, lawa tak saya lukis? Lawa tak saya lukis? So lawa. Kau pula anak murid aku. Memang lawa. Oh my god! Wow! Okay, so ni dalam dia. Okay, thank you so much. Sekejap lagi cikgu baca. Dan lagi satu, saya sangat lupa satu hadiah ni sebab dah bercampur dengan net, which is ni. Tada! So hadiah ni saya stay sampai petang dekat sekolah sebab buat kerja, saya tengah kerja dan tunggu net. So tengah-tengah buat kerja tiba-tiba ada student ni. Cikgu, mana cikgu net? Macam ni. Mana aku tahu. Manalah saya tahu dia tengah pimpinan. Sekarang dah habis ke? Dah habis. Lepas tu tiba-tiba dia cakap nah. Lepas tu saya ni sangat suka bergurau dengan student saya guys. Saya cakap ni, susah-susah je beli apa semua. Tak payah, saya tak minta pun. Lepas tu dia cakap, tak apalah cikgu, cikgu kan last. Lepas tu saya cakap lah, perlu ke bercerita? Okay, lepas tu saya cakap lah, tak payah beli susah-susah je. Awak doakan saya pun dah cukup. Lepas tu dia nak bergurau dengan saya guys. Dia cakap, tak apalah, saya ambil lah balik. Lepas tu saya pun bergurau. Ambil lah, tak kisah pun. Lepas tu dia cakap, dia ada seorang kawan dia cakap, cikgu ni, kita orang tak lambat tau. Lepas tu saya macam pelik lah. Saya cakap balik, kenapa lambat? Lepas tu dia cakap, kita orang cari barang-barang ni lah nak bagi cikgu. Lepas tu saya macam nak nangis lah. Tapi apa-apa pun ni saya tak ajar tau student ni. Ni adalah student netball. Thank you so much Irene and Alia for the effort. Dan diorang dua ni memang nakal sikit. Datang training lambat, tak datang training. Tapi ada sebab diorang pergi training lain. Okay, so jom kita tengok apa yang diorang bagi. Okay, first kali saya dapat nips. Thank you. Nampak tak? Dia orang beli warna biru sebab apa? Sebab dia orang tahu saya suka warna biru guys. Okay, first nip. Second fruit tube. Ubat kurus ke apa ni? Oh bukan. Ini adalah coklat zaman-zaman dulu. Apa ni? Gummy. Ni tengok ni, harga pun tak buka. Wajib tu. Okay, next. Wah, banyaknya. Top apa ni? Top G. Apa benda tadi coklat? Banyaknya sampai 3 kau. Aku ni dah nak diet. Thank you. Tengok, harga pun tak buka. Wajib tu. Okay, and the last one. Tada, delicious. Ni kena Cina mana kau beli ni? Okay, tak, gurau. Okay, thank you. Tapi ada tulisan Cina kan? Okay, thank you guys, thank you. Halal tak ni? And the last one, of course, yang paling saya suka sekali, surat guys. So ni je surat nanti saya baca. Okay. Oh, lagi satu daripada unit apa tadi? Cikgu tadi unit sekolah, dia bagi kek marble. Thank you so much. So sekejap lagi saya makan. Makan lagi. And okay, the last one is 1, 2, 3. Tada! Wow, sejambak bunga guys. Tapi ini coklat. Ada coklat, ada marker pen. Ada picagari. Kau biar betul ni Ulfa. Sekejap, macam mana saya nak cabut ni?
Oh, pen. Sorry lah cikgu Gen Z tak tahu. So ni pen guys. So thank you so much. Hammer. Dah kau kenapa bagi tukul kat aku ni Zulfa? Ulfa. Okay. Pen lah. Tukul ni pen rupanya. Sorry lah cikgu tak tahu. Aha, pen guys. So cute. So thank you so much Ulfa for this present. I really appreciate it. So thank you. Okay, last but not least, ni sangat-sangat comel. Hadiah ni daripada tim cikgu-cikgu bola jaring SMK Senai. So dia bagi aku, tada, premium kan box ni. So jom kita buka. Ni pun walaupun dia tak stapler, tapi aku tahan untuk unboxing dan tunjuk dengan korang. 1, 2, 3. Apa lekat pula ni? Okay, 1, 2, 3. Tada. Okay, apa yang dalam box ni? Dia lepeh, dia tak tebal. So tengok apa? So jom kita tengok sama-sama. 1, 2, 3. Tada. Apa benda ni? Wow, buku guys. Weh, siap ada nama saya. Tengok tu. Dia engrave nama. Nampak tak Fatini? Thank you so much. Ni hadiah daripada tim bola jaring SMK Senai. Cikgu-cikgu dia orang memang. Wah, ada wish card. Kosong. Oh my god! Ni orang beriman je boleh nampak. Saya nampak ni penuh ni. Ni apa? Ni apa benda ni? Okay, ada pen. Ada buku. Korang tengok ni guys. Ada nama saya. So dah tak hilang lah dah. Wah, baiknya. Comelnya. Thank you so much. Nanti saya akan pakai untuk ke kelas. So thank you so much guys untuk hadiah. So itu saja vlog daripada saya. Thank you so much sebab tengok vlog ni sampai habis. Jangan lupa tekan button subscribe, like, comment and share. Ataupun dan korang jangan lupa saja dekat komen nak tengok konten apa lepas ni sebab dah free. So thank you so much guys. Bye. Kita jumpa dekat next content. Okay, bye. I'm still holding on, yeah. And I'm still holding on to everything that's died and gone. No, I don't wanna say